Okey. Okey, thank you. Assalamualaikum. 4/1/2025. Baru lagi lah. Setahun lebih lah. 5 volt dah rendah dah ni. Dan dia normal bateri 12 volt. Jadi memang takkan boleh hidup kalau kata saya. Kalau bacaan yang baru macam ni lah, 12 volt. Betul. Bateri dah lemah. 5. Yang ni bateri dia lain lah. Dia 55. Yang ni 23L. Maksudnya lagi besar yang ni 23L. Kita masuk kat sini. Tak muat? Bukan tak muat. Maksudnya yang ni yang pakai ni dia 55. Yang ni kita masuk 23L. Maksudnya ngam lah spek dia. Okey, dah boleh cuba try start dah. Kita boleh. Bismillah. Alright. Lampu dengan aircon tak? Kita tengok bacaan untuk alternator. Okey, untuk bacaan pun cantik lah. Normal bateri 12 volt. Jadi bila charging sistem dah masuk, dia akan pergi 13.3 ke atas. Maksudnya 13 ke 14 cantik lah. Alternator charge dengan baik lah, bateri tak ada masalah kan. Okey, ini untuk receipt dengan ada next satu pun RM10. Kalau tukar bateri nanti purchase ada RM10 discount. Okey, abang bayar pakai QR Cari. Okey, ambil gambar ya. Okey, alright. Okey, terima kasih banyak bang Okey, assalamualaikum. Okey.